Korang nak tahu tak kenapa kita suka softener Mary Kay ni? Kita nak share dengan you all. Softener Mary Kay ni berbeza seperti toner-toner lain. Toner-toner lain kebanyakan dia akan mengeringkan kulit. Softener ni yang bestnya menanggalkan kita punya kekotoran secara lembut dan juga dia mampu kekalkan lembapan di wajah kita. Dan dia juga ada extra berry acai. Okey, sebenarnya extra berry acai tu dia kaya dengan antioksidan supaya muka kita jauh daripada radikal bebas dan juga dia ada vitamin B3. Vitamin B3 tu dia akan firmkan kulit kita. Aku kata kuatkan kulit kita supaya kulit kita lebih kekal muda. Kenapa kita kena pakai softener kan? Sebab softener ni dia mampu kalau kita pakai certain produk dia akan lebih absorb ke dalam kulit. Kulit kita kan lembab. Bila lembab pakai apa-apa produk dia akan absorb ke dalam kulit. So that's why kita memang suka sangat softener ni. Sebab apa? Dia tak ada alkohol. Kita cium kan. Kalau you ada softener kat rumah ataupun toner, you cuba cium. Kalau rasa sampai ke otak tu, maknanya dia ada alkohol. Okay. So, kita sapu lembut-lembut. Okay. Make sure sebelum kita pakai apa-apa, kenalah pakai softener. Okay. Siapa nak kulit sihat, kena jaga daripada sekarang. InsyaAllah. Dan juga jangan lupa dapatkan softener Mary Kay anda.